Sebelum tabur dolomat ni kat kandang, setaran dia bau macam biasa kencing kambing, dia bau najis dia semua dia jadi melekat. Tapi bila kita guna ni dia jadi sabuk ni, kita mudah dia keluar sendiri. Kita tonyah guna penyapu pun dia dah jatuh ke bawah dah. Nama saya Muhammad Faiz Aizi bin Ishak. Kawasan sini kampung tinggi Seri Sepakat, Lorong Dewan. Sini saya ternakkan kambing biri-biri, kibas. Sebelum kita tabur dolomat ni kat kandang, dia setaran dia bau macam biasa kencing kambing, dia bau. Lepas tu najis dia semua dia jadi melekat kadang-kadang. Tapi bila kita guna ni dia jadi sabuk ni, macam kita mudah dia keluar sendiri. Kita tonyah guna penyapu pun dia dah jatuh ke bawah dah. Bau memang tak ada kan. Sekarang ni pun tak bau kan. Tak bau kan. Sebelum ni dia bau hancing-hancing lah. Dia kencing-kencing. Kat sini pun dah bau dah. Sebab dia bukan macam kita manusia ada kencing ikut tandas. Ada merata dia kencing. Duduk sini pun dia kencing dah. So kalau kita tabur itu, kalau atas rumput ni mungkin tak berbau, dia serap. Kat kayu tu, bila ada kayu dia serap, dia berbau. Jadi kalau kita guna dolomat ni dia kurang lah. Memang bukan kurang, kata memang tak ada langsung lah bau. Lalat pun tak ada. Sebelum ni mungkin ada sebab lunggukan sampah itu. Lalat pun dia banyak kak. Tapi lah ni kata tak ada lah, kurang lah. Memang tak ada lah, dia hurung kat sini. Dia hurung pun dia hurung kat lunggukan sampah lah. Kat sini memang dia tak ada.